Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tim Channel. Dan jangan lupa subscribe, like, share. Okay. Aku main buat Heaven, selalu main Obi kan. So kita main buat Heaven, okay. Sekarang ni ada satu perempuan ni yang buat warna kuning. Tak semua. Dia kata buat Heaven ni, dia kata ada rumah baru. Okay, gitu. Kita check dulu. Jangan main tiba-tiba je macam betul lah ada rumah baru. Okay, kita terus masuk. Okay, rumah ni masuk cepat. Alam pintu pun buka satu. Okay, rumahnya dalam dia macam ni. Okay. Kat sini tempat korang masuk kereta lah. Dia katakan ni. Ni korang nak masuk kereta. Lepas tu ni ada dua tingkat. So korang sini korang boleh buka. Kalau tak kunci pintu, kalau kunci pintu tak boleh buka. Okay, so tutup balik. Okay, so jadi kat atas ni kita sabar dulu. Ini bahagian dapur, ini bahagian toilet. Ini tempat masak apa semua, makan-makan. Ni dapur. Kalau situ penuh, ini ada. Ni boleh lepak, dijadikan kalau kau ada member-member kan, lepak sini sama dia. Kalau ada kawan nak, kalau ada saudara mana nak mainkan, ada. Apa kau ni tu lah? Apa benda ni? Aduh, kawan aku hantar benda tu. Hantar gambar seram. Okay, ni so, ini macam sama juga toilet. Toilet. Okay. So ini ialah katil. So ini jadi bilik aku. Walaupun kecil, asalkan berguna ya. Peribahasa ya, tak rupa peribahasa dikatakannya. Okay, jom. Kat sini pun ada bilik juga. Cuma bilik dia ada dua. Kalau korang bayangkan, kalau korang main ada saudara kan, main 10 orang. Lagi nak tidur kat mana? Kat mana nak tidurnya? Cukup bagi tahu. Lagi 6 nak tidur kat mana? Manalah tahu. Adik saudara korang kan mesti ada 6 kan? Kalau 10 ke ada banyak ke? Takkanlah semua nak tidur kat dapur kan? Takkanlah 2 nak tidur kat situ. Memang kena gigit nyamuk dia. So korang, jom. Sekarang kita keluar dulu. Kita tak perlu kunci. Sebab apa? Aku tak nampak bank lagi kat sini. Aku sebenarnya kalau aku kunci, aku akan tengok ada bank ke tak ada. Kalau tak ada bank, aku tak ada kunci lah. Kalau ada ke bank, aku kena kunci. Bagi tak merompati. Wait. Merompak bukan merompati. Sabarlah cakap tu. Saya. Okay, jom cepatlah turun. Semua orang pakai rumah baru. Semua tak ada lagi. Okay, lalu kita kena sabar dulu. Pada korang yang tak pernah main, kita buat Heaven. Okay, jangan. Okay. Ni 35 tu kacau. So kita nak besarkan skrin ke, nak besarkan sini ke, atau nak macam ni? Kau rasa macam ni kot bagi korang nampak muka aku. Okay, so ini pasar raya. Korang nak boleh donate, boleh. Cuma yang kat dalam ni aku tak tahu boleh pegang. Kat dalam tak boleh pegang. Yang dekat atas je. Macam atas ni boleh pegang lah. So ini Coca-Cola. Ini air kedai dah apa tu tak tahu. Ini air masak. Okay. Ini pisang, cabai. Ini apple merah, apple hijau. Ini pokok-pokok kalau korang pergi di kampung kan, ambil tu. Jangan satu apa semua boleh bawa. Ini barang-barang apa aku tak tahu. Okay, ini pizza. Situ roti. Macam aku cakap tadi yang kat aku tengah keluar cek ni, tidak boleh diambil. Manalah saya. Aku kecil kedai ni. So ni I don't know. Ini asking. Mesti
Sikit aku tahulah. Aku pun pernah makan sikit kan. Kat sikit tu aku pernah makan juga tu. Ni daging-daging kan. Tapi tak boleh ambil. Mantap. Baik tak baik jual. Sini tempat kaunter nak bayar-bayar kan. Kereta aku dah akan curi pula. Jauh ni kereta aku jalan. Ini memang kereta aku kat sini lah. Aduh. Apalah team channel. Korang aja macam team channel. Aku ingat aku kat depan ni. Korang boleh main taman main kolam pun boleh. Cuma kalau korang nak main-main lah. Ni buaya ada. Ni kalau korang nak terajang adik beban. Kuat macam ni lah. Macam ni. Nanti kan lepas lah. Nanti mati tu. Okay. Sini tempat korang mandi. Sini tempat korang lompat-lompat lah. Okay. Dia kena bang, lah sampai sini. Ya Allah. Nampak ya? Mungkin nampak. Korang yang kalau jalan kat sini. Ini kalau korang nak main, kalau kau ikan untuk masuk dalam kau ni. Sini untuk kanak-kanak, bila anak kecil nak main. Memang main kat sini lah. Mungkin sini kecil. Untuk dewasa main kat sana. Sini dalam lah. Tengok dalam. Macam mana aku lompat tadi? Okey. Ni bank. Okey. Kat sini sebenarnya boleh rompak. Lompat ke tak nak? Rompak ke tak nak? Tak apa. Dosa. Tapi kalau orang suruh kita buat ni. Kat sini orang boleh cucuk duit lah. Cucuk. Bukan cucuk duit untuk gigi dia. Bukan. Cucuk duit untuk macam untuk ketua dia. Digantikannya. Pada jika tak kalau lompat. Jika ada baju kalau tak tukar baju kita tak pakai baju ini. Apa jadi? Baju ni boleh pegang aku tak boleh. Kurutan. Sama cepat. Okey. Baju dah lain sikit ya. Nanti kita tukar rambut. Ni untuk perempuan ke lelaki ni? Situ lah solar lelaki bongok. Apa boleh seluar macam seluar tidur gini? Sebab dia cowok. Gempa ni seluar askar baik. Ada lah. Masuk lama dia. Masuk lama kan. Hehehe. Tak tadi seluar yang memuaskan. Ini seluar ni memang aku kena banteng orang. Ini tu. So kita akan tukar rambut Okey jom. Tukar kat sini je lah. Nak tukar kat mana kita kena potong rambut tak. Potong rambut pun tak ada apa-apa. Jadi kerosakan. Kalau tidak bos pedang. Okay. Ambil ni siap. Siap rambut ni. Ni kalau korang kalau aku buat rambut team channel, buat rambut macam ni, tak ada siapa suka kat aku.
semua orang keluar, semua orang keluar di subscribe. Okay. Ngambut. Nak runtuh lah, nak runtuh. Amboi. Nak runtuh pula ni. Macam bukan nak runtuh je tu. Ni apa ni? Oh, tak nak. Aku ingat rambut yang untuk tu punya. Rupanya rambut perempuan. Tak, rambut macam tak ada je aku suka sekarang ni. Kena aku suka rambut yang kita tulis stay perfect. Try lah sebab rambut aku stay perfect sekarang ni. Pada korang tak tahu ya, sebenarnya aku dah potong rambut pada hari Isnin. Aku dah potong dah lama sudah. Lagi ya, lusa kemarin. Stay perfect dah. Okey tu. Oh mak. Ni macam bukan stay perfect. Ini macam perfect je bang. Ini stay perfect. Ini stay perfect. Okey, dah jumpa lah stay perfect kita. Tapi aku tengok macam low fit. Lantak lah betul. Salah kot. Okey. Tak apa. Biasa. Okay, sampai sini dulu video kalau ada tekan subscribe tu. Sila bawa konten. Tapi lah lama lagi. Dah lagi kot. Lama lagi. So, jom kita main lagi. Ibunya apa pula kau lagi kan ni. Okay, lalu. Okay. Cepat. Cabak. Okay, ini tempat korang santai-santai bok. Sini tempat korang anak-anak budak-budak semua main ni boy. Okay. Tengok dulu apa. Okay, baru 4 lagi dah. Lama lagi. Okay, ini tempat pengasuh. Pengasuh tu apa? Tempat jaga baby. Jaga baby masa dia katakan pembasuh. Pengasuh membasuh otakmu. Pengasuh bukan membasuh. Pengasuh. Okay. Iya. Okay, dah bagi dekat sini ialah hotel. Boleh je nak kalau nak sewa kat sini, tapi kita dah ada rumah tu tak perlu. Lagi. Kalau gigi. Okay, sini hotel, boleh je hotel. Sini kolam. Ini dalam lagi. Kalau neraka sebenarnya. Kalau di dalam itu neraka. Kepada korang yang pernah mandi kolam paling bawah sekali, paling dalam sekali, komen di bawah, okey. Dekat river ni masa hobi pun dia. Tengok anak macam dia hobi, macam dia neraka pun dia. Wow. Lambat lagi. So, jom. Okay. So, kita dah cerah Kita dah cerah daripada malam seperti kehilangan seseorang masalah sekarang ni dah tak hilang ke seseorang Kata aku di mana? Tu dia. Cakap kereta tak tinggi. Kereta pun tinggi sekarang. Kita dah pergi. Tak. Tu kat depan tu. Tu. Nampak tak? Tu depan tu. Muka putih sangat ni. Nak hujan dah. Dah hujan dah. Okey. Tak apa. Kita masuk mana. Kita ada. Sampai sini video kita. Kalau ada terkasar bahasa atau kesilapan konten,
Aku minta maaf ya, jangan lupa subscribe, like, and share, okay? Pada korang yang dah subscribe aku. Terima kasih.